Hidup ini ibarat sehelai kain yang ditenun oleh waktu. Setiap helai benang terjalin dengan keputusan yang kita buat. Ada yang halus, ada yang kasar, ada yang koyak, dan ada yang dijahit semula dengan ketabahan. Setiap detik adalah amanah. Setiap langkah adalah pilihan. Masa bukan sekadar angka, tetapi sesuatu yang harus dihargai. Dan setiap insan yang ditemui adalah cermin perjalanan diri. Wahai takdir, kejam sungguh engkau. Mengapa bonda dilarikan bayu? Cepatnya awak sampai. Minta maaf lah bang, saya terpaksa ambil kat sini. Kapur saya takut lambat. Masih ya bang Alhamdulillah, syukur sangat. Sama-sama kak, dah kerja saya. Tu ada special untuk boyfriend ke? Bukanlah bang, ni bab untuk mak saya ni. Bukan apa, kalau lambat order takut habis pula. Bang, saya balik dulu Terima kasih banyak tau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum kak. Salam Mai. Nak ambil pesan customer ke? Kak Ida punya. Kak Ida punya. So kat dalam ni ada 5 barang. Okey, yang dia punya set dia ni, dia ambil set Ajragat Booster lah. So ni dia punya sunscreen. Lepas tu kita punya sabun Fuka White. Last kali ni kita punya Ampu Caviar. Lepas tu kita ada bagi 2 free gift. Yang satu ni kita punya bekas sabun, yang ni makeup bag. Okey. So yang ni 5 barang Cuba tengok. Okey. So pastikan Kak Ida dapat benda ni semua tau. Ni kalau nak buat affiliate boleh? Boleh je. Pergi je dekat Aurora Skincare HQ. Dekat TikTok Gasu. Semua ada maklumat dalam tu. Okey? So apa-apa hal boleh Roger. Okey. Terima kasih kak. Okey. Allahu Akbar, Abang, mak abang tu dah lah tak sihat. Dia dah rindu sangat dengan kita, bang. Yang abang ni tak habis-habis kerja. Sampai hari raya pun abang nak kerja, bang. Takkanlah sebab kerja, abang sanggup abaikan seorang ibu. Yang awak ni susah nak faham bahasa saya ke apa? Saya kata saya tak mau cuti, saya mau cuti! Ini peluang saya nak tambah duit. Saya ni penat balik kerja, awak tahu tak? Bukannya awak nak sambut saya dengan elok, ini awak membebel. Ni, sekarang kita nak buka puasa. Awak tak malu ke dengan jiran? Abang, duit kalau tak ada, bang, kita boleh cari. Tapi kalau ibu dah tak ada, Assalamualaikum kak. Tak maaf lah hantar waktu ni Ni ada produk yang akak order tu. Dalam ni ada 5 item. Yang ni sunscreen. Ada 2 tu free gift. Akak check lah. Okey. Maaf lama menunggu. Ni dah buka puasa belum? Akak pergi ambil makanan dulu Tak apa. Tak payah kak, tak payah. Akak tak payah.
Adik, berbukalah dulu. Jangan lambat-lambat berbuka, tak baik tau. Terima kasih, Kak. Iman? Iman, tolong Mak kejap. Aku dah buat kira-kira dah ni. Ya, tahu tapi tak sync. Cuba kau hantar kat aku yang list bulan lepas punya. Aku nak kira balik. Man, tolonglah angkat baju keampayan tu. Dah nak gelap ni. Nanti Mak. Kejap. Nanti Imam buat Ish, nanti. Yang kau hantar tu kau dapat tak? Cuba tengok sekejap. Sedapnya bau. Macam tahu orang dalam rumah ni mengidam nak makan bubur kacang Kamu ni. Man. Ni, baju-baju keampayan dah angkat belum? Mak, anak mak ni nampak je macam tak kisah. Tapi apa mak suruh semua dia buat. Cuma lambat sikit lah. Yelah tu. Ish, sabarlah. Pakai mangkuk, pakai sudu elok-elok. Lusa dah nak puasa tau. Mak tengok kamu sekarang bukan main sibuk lagi. Barang dapur pun tak beli lagi. Cari duit, nak raya. Nak beli barang dapur buat apa? Makan bubur je lah hari. Ish, tak kalau makan bubur kan. Makan bubur sedap. Tak nak lah. Tak nak. Elok-elok letak mangkuk, pakai sudu. Macam tu. Budak ni. Dah. Makan, Bang. Makanlah, adik. Adik dengar ke semua tadi? Abang minta maaf lah. Tapi bini abang ni memang macam tu. Kenapa? Susah sangat ke dia nak faham aku ni? Yang kita ni kerja susah payah cari duit, nak bagi senang dekat dia juga. Tapi semua benda tak betul. Faham. Biasalah tu, Bang. Kadang-kadang kita manusia ni sibuk mencari emas. Sampai kita lupa sebenarnya rumah kita ni penuh dengan belian. Abang jangan terasa tak? Tak. Abang tak terasa pun. Tapi, apa maksud adik? Abang tak faham. Saya sebenarnya cakap untuk saya, Bang. Kita selalu kejar benda yang kita rasa penting untuk diri kita. Sampai kita lupa pada perkara yang patut kita hargai. Melengah-lengah perkara tu pun kadang-kadang boleh jadi punca kerugian untuk kita juga. Sebab tu saya kerja ni. Sebab dalam hidup saya pernah ada perkataan nanti. Tapi nanti saya tu kadang-kadang terlambat sampainya. Man, kita orang tak boleh lama ni, Man. Lagi setengah jam je, Man, nak masuk waktu berbuka. Alah, Man, kita buka kat luar je lah, Man. Lagi senang. Banyak benda kita nak bincang ni. Sabarlah kejap. Aku lagi sikit nak siap ni. Kejap. Man, masuklah. Jangan lengah-lengahkan. Dah nak masuk waktu buka puasa dah. Nanti, Mak. Kejap lagi. Ada masa lagi ni. Kejap Mak. Nanti lambat. Tak elok lengah-lengahkan. Tu ajak kawan-kawan sekali masuk, Buka puasa, Tak payah susah-susah lah, makcik.
Kita orang nak gerak dah ni makcik. Man, kita orang gerak luar Man. Kang menunggu pula orang tu kat sana. Kau kena ada tau. Kau jangan lupa tu. Kau tu penting tau. Lagi duduklah. Mak, Man rasa Man tak dapat nak berbuka sekali hari ni. Sebab ada meeting job dengan kawan-kawan lepas berbuka. Lepas tarawih Man balik boleh? Berbukalah puasa dulu. Jamah bubur ni. Dah lepas tu nak pergi jumpa kawan lah. Pergilah. Tak apa. Tak apalah. Mak makan dulu. Nanti lepas balik nanti Man habiskan. Kejap je. Gila Mak. Makan tau? Awal anak mak bersahur. Belum sahur lagi Mak. Kan Man dah janji dengan Mak. Balik je Man kena habiskan. Nanti sahur kita sahur sama-sama lah. Mak ingat, ni pasal ubat mak kan darah tinggi dah habis. Jadi esok mak ingat nak pergi ambil ubat mak dekat klinik biasa tu. Apalah Mak ni. Ada anak kan, gunakan anak ni. Man kan dah kira macam rider Mak dah. Tak apa esok Man pergi ambil. Mak rehat je kau Mak Yalah. Ni kuih. Tak makan? Tadi tak lalu makan. Makanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bebas menangguh untuk semua perkara yang patutnya kita dahulukan. Kita abaikan semua perkara yang patutnya kita hargai. Sebab kita fikir kesempatan tu akan selalu ada. Kita sibuk mengejar apa yang di depan kita sampai kita lupa apa yang ada di sisi kita. Sebab kita ada banyak masa. Kita ada banyak masa. Sampai akhirnya kita ditinggalkan dengan satu kenangan dan satu-satu cara suara yang ada dalam kepala kita. Kalaulah Hello, Mak. Hello, Man. Ni, Man dah ambil ubat mak ke belum?
Dah nak buka puasa dah ni. Dah, anak mak kan? Tak, mak jangan risau. Ni mak nak balik dah ni. Yang penting bubur Man tu dah siap. Yalah ya. Man pun tak payah kalut sangat ni, Man. Tak apa, Mak boleh tunggu. Okey, Mak. Assalamualaikum. Hello, Zam. Man, jadi tak kita jumpa ni? Klien nak sangat jumpa dengan kau ni. Kang kalau kau tak datang berlepas, Kang. Ya, aku tak boleh lah. Aku ada hal ni, aku nak cepat. Diorang ajak berbuka sekali ni. Alah, kejap apa. Kita kena air segelas. Lepas tu kita bincang. Lepas tu belah lah. Okey lah. Aku on the way. Cepat biasa Okey, bye. Bila saya sampai rumah, mak saya dah tak mampu nak sahut. Bagilah saya, bang. Subuhnya kaku, bang. Saya cuma terpaku dengan pasti ubat yang patutnya sampai awal. Saya terlambat, Mak. Saya terlambat, Mak. Kalau saya boleh balik awal masa tu. Mak, Iman minta maaf, Mak. Iman minta maaf, Mak. Namun kelalaian menutup mataku. Kini engkau tiada, hancur duniaku. Tak terperi melayan jiwa ini atas kekhilaafanku. Tertinggal kasih di hembusan pagi. Hanya sendiri. Mari ke sini, Mak. Wahai takdir, kejam sungguh engkau. Mengapa bonda dilarikan bayu? Belum sempat ku balas rindu. Jasadnya dingin, hatiku sayu. Keringlah sudah tangis di dada, namun sesalan tak mahu reda. Kiranya waktu dapat diulang, kan ku jaga bagai permata terang. Kini di pusara ku duduk sendiri, merayu kasih yang telah pergi. Ampunkan anakmu, wahai bonda, hanya doa mengiring nestapa.
Abang saya minta ni dulu. Terima kasih, Abang. Terima kasih, Kak. Setiap langkah yang terlambat meninggalkan kesan yang lebih dalam dari apa yang kita sedari. Ada kalanya, bukan hanya penyesalan yang meresap dalam diri, tetapi sebuah keluluhan jiwa yang seakan-akan mematahkan hati. Terkadang, dalam setiap keputusan yang tertunda, jiwa ini luluh, merintih dalam diam, mencari penebus yang tak kunjung datang. Waktu tidak menunggu sesiapa. Ia terus berjalan tanpa menghiraukan sesiapa yang tertinggal. Hanya mereka yang tersisa yang harus menanggung akibat dari keputusan yang pernah diambil. Percayalah, rindu yang paling menyakitkan adalah rindu yang tak mampu kita ubat. Hati ini, jika kau tak mampu memberiku senyum, usah kau hadirkan dengan kedukaan. Oh biarlah